Berapa kilo? 81 kilo kita lebih siapa? Tak hafal lah ni. Apa duty kalau keren? Kak itu. Lalu pergi jauh. Pindah apa kalau tersapan 81 kilo tak kira. Semua sampah je. Asisten ustaz dia jawab. Kita tak ada tak. Saya kira perlu mikir kita lalu pindah orang. Dia dalam 81 kilo itu. Dah. Dia duduk rumah. Dia dah 3 hari. Mertua dia 3 hari. Tak bila 81 kilo. sebab apa dia dah duduk 3 hari. Kau contoh dah pergi Kuala Kerai 3 hari kan. Keluar kawasan tu pula. Keluar kawasan pergi Pasir Putih. Dia kira daripada Kuala Kerai, dia tak kira daripada Oh, Kerai. begitu. Oh, begitu. Dia kira gerak-gerak. Tapi dia nak balik Kuala Kerai, dia kata 3 hari je. Orang kontrak. Kerja dia kontrak. Kalau jarak tak cukup. Tapi kita sengaja lasiakan apa? Malas sangat mayang tu. Dia sebenarnya kalau jarak tak cukup, kita cuba cukupkan, tu satu masalah juga tu. Sah tak sah? Saya tak cukup. Kalau ikut jarak 81 km pergi saja tak masuk pergi balik. Okey? Tak masuk pergi dan balik. Kalau pergi balik, Oh, saya tahu soalan dia pula lagi Ustaz. pusing. Maknanya walaupun rumah mak mertua dia 80 kilo, baru 50 km. Dia nak pergi kata panjang dulu. Baru saya balik. Sakit. Tak, rumah dia pergi Kuala Musa dulu. Masih balik? 3 hari, lepas tu balik Kuala Musa. Pasir Putih, lepas dia Pasir Putih balik KL. 3 hari. Sebab yang mana dia tempat dia bermukim situ sebab ni 3 hari juga. Kita pun 3 hari juga. Ini Ustaz tak kalau kau musang kan boleh. Kalau kau musang boleh. Kalau kau musang boleh. Dia satu Kuala Kerai. 3 hari, balik 3 hari. Lepas tu kita balik rumah besuk lah. Balik besuk tak sampai lah tapi 3 hari. Lepas tu terus balik KL. Masa dia pergi balik Kelantan, dengan dia nak balik KL balik, dia tak hari tak? Tak ya. 6 hari. Tapi besuk satu kita kandung. Dia masalah dia sama juga macam tadi kita pergi travel. Pergi 7 hari contohnya. Tapi dalam 7 hari itu kita tak duduk satu tempat. Kan? Kita tak duduk satu tempat, kita pindah kan. Tapi kita dah tahu kita nak balik bila. Okey. Tapi kalau jarak lebih 81 tak apa. Kalau lebih 81 tak apa. Iyalah sebab kita Daripada point 2 point 5. Poin A ke poin B tu. Sebab kita dah letak tarikh kita nak balik. Dia pergi Australia Ustaz. Dia pergi minggu belakang 2 minggu setepat. Senang kamak.